Okey, jom kita buat soalan ni. So, yang ni adalah soalan, number index. So, first kali kalau dia bagi jadual macam ni, kita akan cuba labelkan lah. So, 21 awak cuba labelkan P21 ataupun Q21. Boleh je. Yang ini P22. Okey, jom. So, saya tadi kata apa? Diberi indeks jumlah kes kemalangan. Motosikal 2021 based on 21 ialah 125, cari nilai P. Okey, jom. So, first kali dia bagi awak satu macam information. 22 berasaskan 21 ialah 125 ataupun 2022 based on 21 is 125. Awak cuba keluarkan dulu benda tu. So yang ni adalah soalan A Soalan A. Kejam. So awak cuba keluarkan dulu. Indeks harga. Okay, apa tu? 22 based on 21. 22 based on 21 ialah 125. Yes, 125. Jom, cuma ni kena hati-hati. Yang ini hanyalah untuk motosikal. Ya, yang ni hanyalah untuk motosikal. So, awak kena cuba untuk tengok yang motosikal je lah. Yang ini sahaja. Okay, sejam. So, awak tahu dia melibatkan motosikal sahaja. Okay, dia melibatkan dua ini sahaja. So, nak cari value of P. Okay, jom. So, bila soalan yang macam ni, yang melibatkan harga ataupun yang melibatkan indeks, yang ni awak kena gunakan formula satu lah. So, awak cuba gunakan formula 1, iaitu formula yang biasalah. I 22, 21. I 22 per 21. Okay. Sama dengan P22 bahagi P21 darabkan dengan 100. Boleh? Jom. So, kita nak cari dia punya I ni lah. Awak nak cari I 22, 21 untuk motosikal sahaja. So, ambil lah harga untuk P ialah 22. Harga 22 ialah P. Harga 21 ialah 5820. Jom. And untuk I pun sebenarnya dia dah bagi. So, kita masukkan saja. I dia adalah 125. So, I dia 125 lah. And darabkan dengan 100. Sekarang ni kita nak cari value of P. Awak boleh tekan calculator untuk cari value dia sajalah. So, ambilkan calculator. So, nanti awak dapat jawapan dia ialah 125 darab 5820. Sekejap. So, jawapan dia adalah 7275. Betul? So, settle untuk soalan yang pertama. Soalan A. Jom. Soalan B pula. Soalan B. Dia cakap apa, Wak? Dia kata indeks jumlah kes kemalangan. Okey. Yang melibatkan bas. So, yang ni dia mention hanya untuk bas saja. Yang melibatkan bas. Okey. 22 berasaskan 21 ialah 140. So, 22 based on 21 is 140. So, dia kata apa lagi? Jika jumlah kes kemalangan melibatkan bas pada tahun 2022 ialah 200. So, maksudnya apa? Pada tahun 2022 dia punya ialah 200. 200 lebih daripada 21. 200 lebih daripada 21. So, calculate value of Q and R. Okay, jom. So, benda pertama bila awak jumpa soalan macam ni kan, awak kena buat apa? Awak kena untuk selesaikan dia punya jadual dulu. So, kalau awak perasan untuk jadual ini, dia punya ni dia seakan-akan belum lengkap. Sebab apa? Sebab dia tak bagi dekat awak I lagi. So, apa kata awak cuba cari I dululah. I 22 based on 21. Okay, jom. So, untuk yang ini tadi dah awak dapatkan. Yang ini tadi adalah 125. So, letakkan ini 125 dulu. Seterusnya, yang ini boleh kirakan dahululah untuk kereta ni. So, ambil ini per ini, darab 100 lah. So, 4515 per 3005, darabkan dengan 100. So, awak dapat ini 129. So, okay, Q dengan R tak tahu lagi. So, kalau formula paling basic untuk cari Q dengan R, ialah apa? Awak gunakan formula yang atas tadi balik. Ni soalan B tau. Okay, awak gunakan formula atas balik. Yang ini ni, saya cuba keluar balik formula ini. Awak cuba guna formula ini balik. So, nak cari dia punya I. Macam mana awak? R, harga 22, bahagi harga 21, darabkan dengan 100. Ya, begitulah. Okay, jom. And saya rasa dekat soalan ni dia ada bagi tahu ke? 22, 21 untuk bas. Ada lah. Ni, 140. Dia dah bagi dah. 140. So, awak kena cuba labelkan sajalah. 22, 21 ialah 140. Ini saya cuba untuk letakkan di atas dulu. Saya cuba labelkan dulu lah. I
21. Untuk bas ialah 140. So, awak letakkan sini 140 dahulu. Okay? Kejap. So, yang ni cuba letakkanlah 140. Kejap. And last kali yang ni boleh kira seperti biasalah. Ini bahagi ini darab 100. So, ini bahagi 377 darab 100. So, dapat yang ni 87.00 lah. Ataupun 87 sahaja. Okay, jam. So, tapi dia ada bagi awak satu macam syarat tau. Dia kata apa? Dia kata harga pada tahun 2022 ataupun kemalangan pada tahun 2022 200 lebih pada tahun 2021. Kalaulah awak anggapkan pada tahun 2021 ialah X. Contoh awak anggapkan sebagai X. Okay? And dia kata apa? Harga pada tahun 2022 200 lebih. Maksudnya ambil balik yang X ni tambah 200 je lah. X plus 200. Sebab dia kata 200 lebih. Okay, jam. Sekarang ni awak just kena masukkan saja harga pada tahun 2022 ialah X tambah 200 ini. Yeah. And harga pada tahun 2021 ialah X. Yes, just kena letakkan macam gini lah. And sekarang kita akan cuba untuk selesaikan semua gini. Okay, jam. So, kalau macam ni sebenarnya dah boleh tekan kalkulator. Tetapi saya sarankan kalau huruf tu ada kat bawah, pastikan letakkan di atas dululah supaya lebih proper. 140 darab X, 140X. Yang ini semua boleh salin baliklah. X tambah 200. Nak cantik letakkan kurungan lah. Darabkan dengan 100. Ya, sampai sini boleh tekan calculator to find value of X lah. So, 140X sama dengan X tambah 200 darabkan dengan 100. So, awak dapat dia punya ini ialah 500. Macam gitu. So, maksudnya apa awak? X dia 500. Okay. Dalam erti kata yang lain, Q dia 200 lah. Boleh? Q dia 200. So, awak cuba keluarkan dulu. Q dia 500. Jom. Untuk R dia, formula untuk R tadi ialah X tambah 200. So, kena masukkan saja X tambah 200. So, 500 tambah 200, kita dapat 700 lah. Begitu. Okay, jam. And jangan lupa untuk masukkan balik dia punya Q ialah 500. And yang ini ialah 700. Okay, jam. Okay, jam. So, dah dapat semua benda lah. Kita cuba buat soalan C pula. Jom. Soalan C pula. Soalan C dia kata apa? Hitung purata indeks. So, purata indeks tu dalam erti kata lain, composite index lah. Ataupun indeks gubahan. Okay? Ataupun indeks gubahan. 23 berasaskan 21. 23 based on 21. Okay. Dan dia kata apa? Bila mana dijangka meningkat 22 ke tahun 23 ialah 10%. Kejap. So, kena keluarkan dulu dia punya I dulu. So, I 22 ni ke tahun 2023. So, 22 ni adalah dia punya base year ataupun tahun asas. And 23 adalah tahun semasa lah. Jom. Dia kata apa? Meningkat 10. So, kalau meningkat 10, 100% tambah 10 lah. Akan jadi 110. Ya, awak cuba keluarkan dulu. Yang ini dia punya indeks gubahan. Begitulah. Boleh? Okay, jom. So, sekarang ini kita dah dapat semua ini dah. Soalan tu nak cari apa awak? Soalan tu dia nak cari kat awak indeks purata ataupun indeks gubahan juga. Indeks gubahan 23 based on 21. 23 berasaskan 21. Jom. And kalau awak perasan untuk soalan ni kan. Kalau awak perasan untuk soalan ni. Sekejap. Sekejap. Untuk soalan ni dia ada apa awak? Dia ada 3 tahun. 2023, 2022 and 2021. Okay, so dia ada 3 tahun lah. Kejap. So, untuk nak buat formula melibatkan 3 tahun, awak kena senaraikan ketiga-tiga formula dulu. Okay, ketiga-tiga tahun dulu. So, kita ada tahun 2021. Lepas tu tahun 2022. And last kali 2023. Betul? And last kali 2023. Situ. Jom. So, kita akan gunakan formula 3 tahun. Kita masukkan dulu awak. Dia kata apa sini? 23 berasaskan 22 ialah apa ni? Ialah 110. Lepas tu 22 berasaskan 21 tak tahu lagi. Betul? Soalan tu nak cari dekat awak 23 berasaskan 21. Soalan tu dia nak cari yang ini. Nak cari yang ni. So, maksudnya apa? Untuk cari yang ini, awak kena lengkapkan bahagian ini dulu. So, awak kena cari
indeks gubahan 22 based on 21. So yang mana awak? Yang tadilah 22 based on 21. Yang inilah. Okay, cumanya dia nak gubahan ataupun average. So awak kena darabkan semua dengan dia punya pemberat. So untuk memudahkan saya akan cuba untuk letakkan pemberat setiap satu ni. Ada tak dia bagi dekat awak pemberat ataupun weightage? Tak ada. So bila tak ada pemberat, awak kena anggap dia satu je semua. Satu, 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 satu. Kalau lain boleh ke macam 2, 2, 2, 2 pun boleh. Kalau 3 boleh ke? 3, 3, 3, 3 pun boleh. Anggapkan dia punya weightage tu samalah ataupun dia punya nisbah itu sama. Tetapi selalunya kita akan cuba letakkan nombor 1 lah sebab dia senang. Jom, so kita cuba untuk cari indeks gubahan 22, 21. So, composite index. Macam mana formula dia? Formula dia ialah weightage darabkan dengan, indeks darabkan dengan weightage. Darab. So, macam gitulah. 125 darabkan dengan 1 tambah, apa lagi? 129 darabkan dengan 1 tambah, apa lagi? 140 darabkan dengan 1 tambah 87 darabkan dengan 1. Okey, jom. Lepas tu kena perkan semua dengan total weightage, which is 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 lah. Ya, so ini awak just kena tekan kalkulator. Ambil lah 2 titik perpuluhan. Awak dapat 120.25. Yang ini adalah I 22 based on 21. Jom kita masukkan sekejap. Dia punya I 22 berasaskan 21 ialah apa, Pak? Ialah 120.25 sini. Yeah. So soalan tu dia nak cari yang ini. Yang ini apa, Pak? Yang ini adalah I 23 based on 21. Okay. So ini awak boleh guna formula apa? A darab B per 100 sama dengan C. Saya cuba untuk keluarkan formula dulu. C sama dengan AB per 100. Jom. C tu apa? C tu yang inilah I 23 per 21. So cuba keluarkan dulu. I 23 based on 21. Lepas tu A dia apa? A dia 120.25. B dia apa? B dia ialah 110. Lepas tu kena buat apa? Kena perkan dengan 100. Ya, so ni just kena tekan kalkulator. Lepas tu dapatlah jawapan akhir dia. So ambillah kita punya kalkulator and dapatkan jawapan akhir dia. Okay. So jawapan akhir awak akan dapat ialah 132. Bundarkan 2 titik lah. 132.28 28. Okay. Alright.